apa hari ni? Masak nasi lemak. Nasi lemak special style Papa Laris. Jom kita masak. Okey, cara-caranya mudah saja. Papa taruhkan bawang merah, bawang holland, lepas tu ikan halia. Lepas tu Papa taruhkan ikan bilis. Lepas tu Papa blender. Guna kuali Papa Laris. Laku kerai kuali ni, taruhkan minyak. Lepas tu kita goreng. Lepas tu taruhkan cili roast. Papa taruhkan ikan bilis, cili. Murahnya kan. Lepas tu Papa taruhkan Ajinomoto, garam, pati ayam, sedikit belacan. Lepas tu biar masak. Tambah sotong. Oh ya, tambah sotong. Dan taruh sotong. Lepas tu Papa taruh bawang, taruhkan sikit kecap. Orang sedap juga orang. Lepas tu Papa potongkan bahan-bahan untuk masak nasi lemak. Tengok ni sambal kita pekat. Nampak penuh dengan ikan, penuh dengan bawang. So ni nasi lemak yang kita masak. Pagi-pagi tadi saya nampak dia tengah live. Lapor pula. Nak jual ke ni? Awak kan buat sambal kan? Awak jual sambal Saya pula. nak jual. Apa? Tak sedap, bagi tahu tak sedap. Presentation macam kat kedai dia. Tangan baru je mandi, jangan takut. Tangan baru je mandi. Guna-guna sudu lambat. Macam nasi lemak mak. Ya ke? Janji? Alhamdulillah. Korang selamat mencuba. Bye-bye.